Alright guys, welcome back my channel. Yang belum subscribe tu subscribe, yang belum like tu like, yang belum share tu share guys. Alright guys, kita nak tunjuk kat korang ataupun nak bagi tips kali ni guys. So waktu ikan korang insan terbuka, alright. Video ni actually dah lama ni kita dah buat lah, tapi kita buat lagi sekali, alright. So insan terbuka, kiri kanan jangan terus operate, alright. Kita buat macam ni. Apa yang kita buat selalunya, tukar air seminggu sekali sampai dia tutup balik. Selalunya macam tu dah okey. Kalau tak okey juga baru kita buat operation. Itu jalan last sekali operation lah. Selalunya kita tukar air seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Tukar air, betul. Tukar air sikit-sikit je. Bagi air bersih, bagi air masuk baru, dia isang tutup balik. Okey, ni ada contoh yang kita dah buat. Alhamdulillah guys. Kalau tengok video ni, memang isang dia terbuka. Dulu kiri kanan terbuka. So sekarang ni dia mula tutup dah sebelah sini. Nampak? Nampak belah sini dah tutup dah. Belah ni dah okey. Tutup. Dulu dua belah terbuka. Tank ni tank sementara waktu je. Actually kita nak buat operation mata dia dengan sekali insang dia. Tapi bila tutup tu kita tak buat operation insang lah. Kita buat operation mata je. Nampak nanti. So dia sepatutnya jalan straight je. Cuma sekarang ni tank kecil sangat untuk dia. Tapi dia semi short. Paling panjang pun dia 17 inci je. Bukan 18 inci. 17 ke 16 inci saja. Cuma tank ni kecil sikit untuk dia lah. Tapi tak ada masalah pun. Dia okey je. Tutup wave. Wave jangan buka. Wave tu tutup. Bagi dia biasa dengan ni. Tak lama lagi dia okey ni. Kita nak tanning dia. Bagi cantik. Nak tanning takkan nak tak tank besar-besar. Rugi. Kita tak tank kecil je untuk tanning. Buat ikan dia. So ni lah. Bagai insang yang kita kena buat operation. Tapi tengok dia dah tutup balik dah. Kita tukar air seminggu sekali je. Alright. Tukar air seminggu sekali. Dalam seminggu tu tukar air seminggu sekali ataupun seminggu tu tukar 2 kali dah okey. Letak garam garam OF tu. Mana salt letak garam tu. Jangan letak pula. Letak garam tu untuk kuatkan antibody dia. Kita nampak kita nak tanning dia bagi merah keluar habis. Ni dah ambil masa untuk tanning ni. Ni dah berapa tahun ni, dah 6 tahun, 5 tahun. So kita pergi tanning. Ni kat rumah tak terjaga sangat. Sebab kita sibuk dengan gelar kita. Air banyak tak tukar. Dan kita dah tukar air. Okey, nampak tu? Dia lembut balik dah. Insang dia tu. Nampak? Insang dia lembut balik dah. Nanti insyaAllah dia okey guys. Okey, yang belum follow tu follow. Yang belum subscribe tu subscribe kan. Yang belum like tu like. Yang belum share. Inilah garam yang kita guna. Ni produk kita gunalah. Untuk dia. So that mean kalau dia okey tu okey. Mata nanti after dia merah betul-betul kau merah baru kita buat operation. Dekat ni kita tak buat lagi mata dia. Sebab dia tak menjejaskan dia punya makan. Dia boleh makan, tak ada masalah. Mulut nanti kita buat lah. So dia boleh makan semua okey. Nampak. Jiwa makan tai ikan ni. Ni yang saiz dia besar. Nampak. Cantik ni guys. Kita duduk dekat dia memang duduk macam tu. Kalau duduk jauh kan, dia berbenang cantik. Nampak. Ni nasi ekor body dia lain macam. Spunit sumo. Syahdu. Nampak. Okay guys. So yang belum follow TikTok, yang belum follow tu follow. Yang belum like, yang belum share tu share. Yang belum subscribe tu subscribe guys. Thank you watching kita punya video. Alright. Sekarang ni dah tahun ke-6 kita kat sini. Alhamdulillah. Thank you support Thank you support kita. Alright. Thank you support. Nak awana carilah kita. Tu dia. Nak ilmu boleh cari kita. Tu dia nampak. InsyaAllah kita boleh bantu-bantu korang. Okay guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.